Aku tak percaya. Aku tengah memandu kereta mewah sekarang ni. Terpaksalah aku terima RM7,000 dari bank setiap bulan. Aduh, berhutang lagi. Dalam bulan ni je aku dah terima RM30,000. Jadi aku pun tak tahu nak buat apa. Apabila komitmen aku dah banyak ni, aku sedikit bingung. Aku pasti ada yang lagi bingung apa yang aku cakap. Kejap. Korang nampak tak belakang tu? Apa tu? Wow! Banyaknya duit. Buat apa bawa duit banyak-banyak ni? Ini yang nak cerita ni. Setelah meneliti keseluruhan keterangan dan mengambil kira tahap keseriusan kesalahan, mahkamah mendapati perbuatan tertuduh membakar wang tunai berjumlah RM10 juta yang dikumpul selama 30 tahun merupakan satu jenayah berat yang menjejaskan kepentingan awam dan nilai kemanusiaan. Oleh yang demikian, mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman mati ke atas tertuduh Syamsir bin Alam. Aduh ish. Dah pukul 7 pagi dah. Masih ngantuk pula ni. Jangan harap korang terlepas. Semua unit, suspek menuju arah Jalan Manbelon. Faster! Get closer to them! Amboi. Speaking English kau, geng. Biasalah, latihan. Baik, sekarang kita perlu fokus mengejar mereka sekarang. Baik. Fokus. Kamera siapa ni? Lubang hidung kita pula dia fokus. Apa kau buat tu, geng? Duit 30 juta tadi memang kau letak dalam lobby bank ke? Aku yakin aku letak dekat lobby bank, tak ada yang perasan. Sebab mereka tak bersuara. Nasib polis tak perasan. Kenapa kau takut polis? Kau gila tu. Nanti kita kena tangkap. Kenapa pula mereka nak tangkap kita? Kan kita buat jenayah. Kenapalah aku dapat adik bengak ni? Hello. Hello awak. Ya Mira. Kenapa tu? Ada apa ke? Saya nak tanya ni. Bila awak dapat bantu settlekan hutang arwah bapa saya? Saya dah settlekan 30 juta. Yang selebihnya tu nanti saya settle pelan-pelan. Yang penting sekarang ni, tak ada siapa tahu pasal benda ni. Baik awak. Terima kasih banyak sebab dah bantu kami. Mak, jangan risau. Hutang abah tu, insya-Allah kita akan settle sama-sama.
dah settle kan? Assalamualaikum, Food Panda. Makanan bro, order ni. Bro, harga makanan RM50. Sekejap Bro, kejap. Kamu bertiga ni, kembar ke?